Perhimpunan Agung UMNO 2025 memasuki hari yang keempat. Walaupun di WTC Kuala Lumpur ini hinggap, bingap, bising dengan orang kata semangat baru yang dibawakan oleh UMNO, tapi jangan dilupakan apa yang berlaku semalam. Dikabarkan ada satu demonstrasi ataupun demo yang berlangsung di Bukit Tagar berkaitan dengan isu ladang babi. Kita melihat isu ini bukan saja isu negeri tetapi ia sudah menjadi satu isu nasional selepas ia menjadi titah Sultan Selangor. Kita bersama dengan Shah Zanuriman yang merupakan Exco Pemuda UMNO Malaysia, juga merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Selayang, untuk kita tahu sebenarnya apakah tindakan terkini terhadap isu ini dan bagaimana mungkin ada solusi terbaik bagi memastikan ladang babi ini tidak mencemari beberapa kawasan, kerana dikabarkan di Bukit Tagar itu populasi penduduk kebanyakannya atau majoritinya adalah Melayu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudi bersama dengan Malaysia Gazette untuk kita tahu serba sedikit perkembangan semasa ini. Seperti saya katakan tadi, ini bukan lagi isu negeri tapi sudah menjadi satu isu besar, isu nasional, kerana ia melibatkan besar, ya, ladang babi itu dikatakan 500 hektar. Baik. Di awal ini, sebelum kita pergi kepada ladang babi itu, kita nak tahulah sedikit hari yang keempat, bagaimana anda melihat Perhimpunan Agung UMNO ini secara holistiknya, bagaimana anda boleh simpulkan? Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Malaysia Gazette atas kesudian menjemput saya sewaktu Perhimpunan Agung UMNO yang memasuki hari keempat pada hari ini, dan nampaknya semakin panas dan semakin macam Puan cakap tadi, hingar-bingar apa semua dah start, dah sampai ke kemuncaknya, dan insya-Allah akan melabuhkan tirai pada hari ini. So saya melihat PAU pada kali ini mendatangkan mesej baru untuk kerajaan perpaduan, khususnya untuk UMNO itu sendiri, sama ada berubah atau diubah atau mengubah haluan dalam menentukan masa depan UMNO. Terutama sekali yang kita tekankan adalah pembinaan rumah bangsa yang melibatkan satu payung besar, melibatkan bangsa UMNO, bangsa Melayu dan juga agama Islam. Jadi dilihat anda bersetuju dengan apa yang dikatakan menerusi ucapan dasar Presiden Parti, bagaimana penyatuan itu perlu dilangsungkan, dilakukan, dan adakah ini cara terbaik sebenarnya untuk UMNO terus melangkah jauh lagi? Semestinya kita lihat ini adalah satu kaedah ataupun satu formula baru untuk UMNO meneruskan ataupun menerajuki kembali kerajaan seperti suatu waktu dahulu. Kerana kita lihat apa yang terjadi pada ketika ini dengan kebiadapan DAP yang masih lagi mengusik ataupun melanggar garis-garis merah yang ditetapkan. Saya rasa apa ucapan dasar daripada Presiden, ucapan dasar Ketua Pemuda UMNO Malaysia itu memberikan satu isyarat yang jelas bahawa ini adalah masanya untuk UMNO menentukan sama ada apa yang terjadi ataupun naratif politik ataupun hala tuju politik UMNO perlu diubah ataupun UMNO itu sendiri yang kena berubah. Saya melihat itu adalah satu PAU kali ini adalah titik tolak kepada menentukan bagaimana UMNO hendak memasuki PRU yang seterusnya dengan gaya yang bagaimana, dengan kaedah yang bagaimana. Baik, kalau kita lihat, kita bercakap mengenai UMNO ataupun pemuda UMNO, jarang kita mendengar UMNO Selangor. Selalu saya katakan Selangor ni ada lagi ke UMNO-nya, kan? Kerana suramnya UMNO itu di Selangor, kita lihat, kan. Bagaimana anda melihat kali ini langkah mula untuk terus mempromosikan kembali UMNO Selangor itu lagi-lagi ditebak dengan isu ladang babi ini, Syah? Sebenarnya pedih, kenyataan yang pedih tapi perlu diterima dan perlu diakui. UMNO Selangor dilihat terkebelakang berbanding dengan UMNO negeri lain, tetapi UMNO Selangor masih lagi wujud, masih lagi ada, cuma kita masih lagi menghormati dalam senario kerajaan perpaduan di mana UMNO Selangor ataupun Selangor itu sendiri diterajui oleh rakan dalam kerajaan gabungan, terutama sekali PKR. So mungkin disebabkan itu UMNO Selangor dilihat terkebelakang kerana menghormati hubungan dan menghormati apa yang telah dipersetujui di peringkat pucuk pimpinan. Tetapi itu tidak bermakna UMNO Selangor mati. UMNO Selangor masih lagi ada, terutamanya pemuda Selangor. Saya bercakap dalam konteks pemuda kerana pada ketika dalam waktu terdekat bulan yang lalu sewaktu bosku Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman dengan tindakan biadab daripada ahli parlimen Puchong, YB Yubiyin, pemuda Selangor yang terkedepan untuk pergi
ke pejabat ahli Parlimen Puchong dan menyatakan rasa bantahan dan tidak berpuas hati. So sebenarnya UMNO Selangor, terutamanya sekali pemuda, masih lagi wujud, masih lagi ada dalam konteks bangunan UMNO, konteks bangunan Selangor itu sendiri. Kerjasama dengan DAP Selangor tu ada lagi lah. Sejujurnya di peringkat pemuda tiada kerjasama. Masih lagi keadaannya dingin, masih lagi keadaannya suram. Kita cuba untuk merapatkan hubungan, tetapi hubungan itu semakin sukar untuk diselamatkan. Kerana masing-masing ada prinsip, masing-masing ada cara dan masing-masing ada batas dan adab yang perlu dijaga. Jadi kerana itu, mungkin kerana tiada kesefahaman itu, makanya semalam dilangsungkan satu demo berkaitan dengan ladang babi. Katanya besar juga kerana melibatkan ramai penduduk-penduduk di kawasan Bukit Tagar itu. Ya betul. Betul, semalam pemuda Hulu Selangor antara komponen ataupun antara badan-badan yang terlibat dalam menganjurkan himpunan semalam berkenaan dengan bantahan isu ladang babi yang akan dibuka di Bukit Tagar. Ini rentetan daripada titah Sultan Selangor yang murka dengan tindakan kerajaan negeri membuka ladang seluas 500 ekar di daerah Pulau Selangor dalam kawasan Bukit Tagar. Kenapa agaknya ladang babi sebesar itu diletakkan ataupun akan dipindahkan di Bukit Tagar? Kerana kita difahamkan di sana majoriti seperti saya katakan tadi, populasi masyarakat Melayu Bumi Putra itu ramai. Kurangnya masyarakat Cina di situ. Betul. Itu pun satu persoalan yang saya sendiri tak ada jawapan. Walaupun kita sebahagian daripada kerajaan gabungan, kerajaan negeri, tetapi kita tidak dilibatkan dalam isu-isu yang melibatkan hal-hal sensitif, hal-hal yang berkenaan dengan seperti isu babi dan juga tempat yang akan ditentukan. Kita pun tertanya, kenapa Bukit Tagar dipilih? Kenapa tidak memilih tempat yang komposisi ataupun consumption babi itu sesuai? Kenapa tak buat di Sekinchan? Kenapa tak buat di Damansara, Petaling Jaya? Kenapa memilih Hulu Selangor sebagai tempat untuk mengalih ataupun membina 500 ekar? Ini bukan kecil ni. Itu adalah satu ladang babi yang besar. So kenapa tempat itu dipilih? Sehingga kini tiada jawapan yang jelas daripada kerajaan negeri. Pemuda UMNO sendiri ada mengusulkan mungkin surat bantahan kepada kerajaan negeri ke? Rentetan daripada titah ataupun daripada kemukaan Sultan Selangor, Badan Perhubungan UMNO Selangor telah mengeluarkan kenyataan dan pemuda juga telah mengeluarkan kenyataan menyela kerajaan negeri kenapa perlu dibuka 500 ekar ladang babi. So kita dah buat first step. So semalam adalah second step untuk kita tunjukkan rasa protes di mana pemuda UMNO Hulu Selangor bersama-sama mengetuai demonstrasi bantahan berkenaan dengan ladang babi yang seluas 500 ekar itu. Adakah usaha pemuda UMNO ni hanya menjadi juara untuk demo, himpunan, tetapi langkah seterusnya dari sudut dokumentasi, dari sudut cadangan, solusi itu tidak disusuli, Syah? Okey, itu adalah subjektif. Apa yang pemuda UMNO buat adalah dalam ruang lingkup kemampuan pemuda itu sendiri. So kita tahu start daripada rakyat perlu protes dulu. Kalau tidak kita akan dikata syok sendiri. Ini pemuda UMNO lah ni, saja nak ambil mileage, saja nak drive isu tu, sedangkan rakyat tak bersama dengan kita. Tetapi bila rakyat meluahkan rasa marah, meluahkan rasa tidak puas hati, so pemuda Selangor menyahut apa yang nadi rakyat, apa yang denyut nadi rakyat perlukan. So bukan kita nak katakan kita saja-saja buat demonstrasi. Memang the whole area protes dengan pembinaan tu. Berkenaan dengan dokumentasi apa semua, saya rasa pada peringkat ini itu semua dah tak perlu. Sebab Sultan dah mengeluarkan titah. Sultan dah muka. So apa yang dokumen yang you nak lagi? Apa yang kerajaan negeri nak dokumen lagi? Kan? Just alihkanlah. Alihkan ke tempat yang lebih sesuai, sama ada negeri lain, daerah lain, ataupun bagi satu alasan kenapa Bukit Tagar dipilih. Kenapa dan kenapa? Kita sendiri pun tak tahu kenapa dipilih. Kan, nak kata tak ada orang, tempat tu ada orang. Tak ada populasi. So dan itu adalah kawasan majoriti Melayu. Bagi mereka yang tidak tahu sebenarnya, Bukit Tagar ini adalah di dalam Parlimen Hulu Selangor yang kalau dulu orang panggil di sekitar Hulu Selangor, Bukit Tagar ni kalau kita dulu di antara kawasan Kuala Kubu, Batam Juntai, di dalam triangle tu lah. 500 ekar ni saya tak tahu berapa besar dia punya ambil tu, berapa zon yang kena. Tetapi kalau Bukit Tagar
itself di dalam Parlimen Hulu Selangor. Dalam Parlimen Hulu Selangor. Parlimen Jadi ini langkah semalam yang dilakukan dan harapnya ada satu tindakan susulan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saya mengharapkan Kerajaan Negeri Selangor sekurang-kurangnya menghormati titah Sultan Selangor. Yang pertama, stop dulu. Stop dulu segala perancangan, kembali ke meja rundingan. Bentangkan kembali kepada Sultan dan persembahkan apa yang sepatutnya dipersembahkan. Jangan buat semua keputusan syok sendiri dan menidakkan kuasa Sultan. Kan negeri ini negeri berdaulat. Apa pun yang terjadi, Selangor masih lagi ada Sultan. So bincang kembali, ini 500 ekar. Kalau 5 ekar mungkinlah kita boleh bincang. Kalau 50 ekar pun mungkinlah kita boleh tolerate. Ini 500 ekar. Apakah implikasi dia? Adakah nak jadi kes JA di Bukit Pelanduk satu ketika dulu jadi lagi sekali di Bukit Tagah? Kan, yang melibatkan banyak kematian, virus, JA apa semua, takkan nak jadi lagi Bukit Tagah. Apakah implikasinya nanti surrounding? So dan majoriti kawasan tu adalah Melayu. So di mana rasionalnya Bukit Tagah ni dipilih? Di mana logik akalnya dipilih? Kenapa, mengapa, itu pun kami tak ada persoalan, tak ada jawapan. So saya minta agar kerajaan negeri bentangkan kembali, persembahkan kembali kepada Sultan Selangor, dapatkan kebenaran, ikut proses yang betul. Walaupun mereka kerajaan negeri, tapi mereka perlu menghormati prinsip raja dan juga kuasa Sultan. Maknanya segala keputusan ini tidak kita difahamkan di Selangor ada 2 adun daripada UMNO kan. Ia tidak dilibatkan untuk isu-isu ini untuk pembentangan ataupun tidak dilibatkan UMNO langsung untuk segala hal-hal ini. Walaupun kerajaan persekutuan itu ataupun kita kata kerajaan negeri itu bergabung juga kan? Sejujurnya saya tak berani nak komen sampai ke tahap tu pasal saya pun tidak berada dalam sistem 2 orang adun, YB Datuk Izam dan juga YB Datuk Johan. Cuma kalau kita nak tengok dia punya consequences, UMNO Selangor telah mengeluarkan kenyataan. So maksudnya Esko daripada UMNO tidak tahu berkenaan dengan pelaksanaan dan perancangan ladang babi ini. Dan saya rasa kalau tahu, pasti mereka juga akan membantah kenapa perlu diadakan 500 ekar ladang babi di Bukit Tagah. Baik, di penghujung ini apa yang Syah boleh katakan? Mungkin satu kita tahu perlu dialihkan, mungkin desakan daripada Syah sendiri mewakili sebenarnya penduduk-penduduk di kawasan Bukit Tagah juga keseluruhan orang kata penduduk-penduduk di sini, di Selangor ini yang melihatkan ini bukan satu isu yang ringan kerana ia melibatkan satu penternakan ladang babi yang sangat besar dan ia diletakkan di kawasan majoriti Melayu. Okay. So saya secara peribadi meluahkan rasa bantahan, meluahkan rasa ketidakpuasan hati dan saya mengharapkan kerajaan negeri seperti mana yang saya sebutkan tadi memberhentikan dulu rancangan, pelan ataupun apa-apa tindakan berkenaan ladang babi ini. Duduk balik kepada meja rundingan, walaupun kita kerajaan negeri didominasi oleh mereka, tetapi libatkan UMNO dalam perbincangan ini, libatkan Barisan Nasional dalam perbincangan ini, libatkan Wakil Sultan dalam perbincangan ini. Cari titik tengah, bukanlah kita menidakkan, kerana kita faham kita dalam konsep rakyat majmuk, berbagai bangsa, berbilang kaum, tetapi kita perlu menghormati kerana itu bukanlah sesuatu yang perlu dan wajib dilaksanakan. Ladang babi bukanlah satu keperluan. Ini adalah satu pilihan. Kerana banyak lagi jenis makanan yang boleh dipilih. So kenapa 500 ekar di satu kawasan Bukit Tagah, di kawasan populasi Melayu dan mempunyai implikasi yang pelbagai. Ini bukan ayam, ini bukan ikan. Kalau kita kata nak buka 500 kolam, 500 ekar kolam ikan, saya rasa mungkin tiada masalah. Tapi ini 500 ekar ladang babi yang mempunyai implikasi kesan sampingan, kesan jangka panjang, pendek dan sederhana. So ini bukan perkara main-main, ini bukan perkara mudah dan ini bukan perkara yang boleh diambil enteng. Saya kira ini mungkin amaran juga daripada anda mewakili pemuda-pemuda UMNO di Selangor itu bagi memastikan ia tidak dilaksanakan. Mungkin amaran keras daripada anda sendiri yang mewakilinya? Pada semalam, pemuda UMNO Hulu Selangor telah turun. Kita mengharapkan agar perkara ini boleh diselesaikan di peringkat Parlimen. Seandainya perlu dilibatkan peringkat pemuda Selangor, saya rasa gelombangnya akan lebih besar. Saya rasa gelombang kebangkitan rakyat bukanlah satu isyarat yang perlu diambil rendah, dipandang rendah dan perlu diambil mudah. Ini adalah titik mula kebangkitan rakyat di negeri Selangor. Kita harapkan
dalam semangat kerajaan perpaduan seperti mana yang Presiden ucapkan, tolong jaga garis-garis merah, batas-batas merah. Inilah salah satu batas merah. Kenapa dilanggar garis-garis merah di saat keadaannya semakin meruncing dan tidak stabil. Baik, kita harapkan yang baik-baik. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Syah Zainul Riman, Exco Pemuda UMNO Malaysia, juga merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Selayang. Kita mengupas isu PAU 2025, juga isu terkini yang menghambat di negeri Selangor, iaitu isu berkenaan dengan penternakan ladang babi. Dan kita lihat bagaimana saudara Syah katakan tadi, ini antara amaran-amaran daripada Pemuda UMNO Selangor sendiri untuk memastikan perkara ini diambil peduli dan mendengar titah daripada Sultan Selangor, kerana ini melibatkan kemaslahatan masyarakat dan juga penduduk khususnya di Hulu Selangor itu sendiri. Sekian dulu I Like Scope MG bersama saya Haslina AR Kamaluddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.